Korang tahu tak Taj Mahal, simbol cinta abadi tu sebenarnya dibina di atas penderitaan rakyat. Ramai orang kagum dengan keindahan bangunan tu. Marble putih, ukiran halus, seni bina yang luar biasa. Tapi tak ramai tahu di sebalik kecantikan tu ada kisah gelap yang jarang dibongkar. Maharaja Shah Jahan arahkan pembinaan Taj Mahal lepas kematian isteri tercinta Mumtaz Mahal. Tapi untuk siapkan satu bangunan tu, lebih 20,000 pekerja dikerah selama 22 tahun. Dari tukang batu, pengukir, petani yang dipaksa berhenti kerja sampai rakyat biasa yang terbeban dengan cukai. Semuanya terlibat secara langsung atau tak langsung. Ada sumber kata banyak sumber kekayaan kerajaan dihabiskan untuk Taj Mahal. Sedangkan masa tu rakyat hidup dalam kemiskinan, kelaparan dan tekanan hidup. Bangunan cinta untuk seorang tapi derita ditanggung oleh ribuan. Dan paling misteri, ada legenda kata tangan tukang mahir dipotong lepas siap binaan supaya keindahan ni tak boleh ditiru lagi. Walaupun cerita tu tak ada bukti kukuh, ia tetap menimbulkan persoalan besar. Berbaloi ke satu lamban cinta kalau dibina atas penderitaan ribuan jiwa? Hari ni dunia penuh dengan bangunan megah, pencakar langit tumbuh merata. Tapi persoalannya, adakah berbaloi kalau semua tu dibina hasil duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk rakyat? Kalau korang rasa kisah ni ada manfaat, jangan lupa like, share dan follow channel aku. Dan kalau ada tersilap dalam fakta, aku memohon maaf. Kita sama-sama belajar, sama-sama sebarkan kebenaran. Aku Mat Cerita, aku suka bercerita.